Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para penonton. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam SMK Aikro, kecemerlangan tekad kami, excellent is our aspiration. Tanda pagar, cemerlang gemilang terbilang akses nombor 1. Selamat datang ke podcast PPD Melaka Tengah bersama saya Putri Nur Alia sebagai pengacara anda pada hari ini. Sebelum itu, kita mempunyai tetamu yang sangat kacak dan istimewa pada hari ini. Yang berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, keperasaan pada hari ini bagi merasmikan Karnival PPD Melaka Tengah di SMK Aikro. Saya rasa perasmian tu hanya satu simbol. Tapi saya rasa saya lebih tertarik dan kagum bila lihat komitmen yang ditunjukkan oleh warga pendidik, warga pelajar, ibu bapa yang hadir bersama-sama dalam karnival ini. Sangat baik, 2,000 lebih orang setakat sekarang. Dan juga kita boleh nampak keterlibatan masyarakat lain juga daripada sektor perniagaan pun datang untuk lihat apa yang boleh disumbang kepada kita punya sistem pendidikan. Jadi itu satu yang sangat baik. Perasaan saya gembira, tidak hanya kerana merasmikan tapi bila melihat suasana karnival ni sendiri. Okey. Dan yang seterusnya iaitu ramai pelajar risau tentang peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Jadi apakah langkah yang boleh diambil oleh kementerian untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan? Untuk pastikan kebolehpasaran graduan ni kita berdapat jamin. Yang pertama adalah kita kena pastikan bahawa setiap institusi pengajian tinggi kita yang melahirkan graduan ni tidak terlalu bercanggah dengan realiti ekonomi dan keperluan-keperluan pekerjaan yang ada di luar sana. Kalau tidak, kita akan sentiasa melahirkan graduan yang tidak sepadan dengan sektor pekerjaan. Dalam masa yang sama, tidak juga kita nak katakan bahawa universiti harus jadi kilang. Universiti bukan kilang untuk lahirkan pekerja. Universiti adalah tempat untuk kita lahirkan golongan cerdik pandai yang berani untuk berinovasi, mencabar idea-idea lama dan melahirkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Betul. Itu tanggungjawab universiti. Jadi jangan kita juga anggap bahawa cabaran dalam mendapatkan pekerjaan itu mematikan cita-cita. Ada orang mungkin dia pasangkan cita-cita yang sangat tinggi. Betul. Tapi dia anggap dalam negara ni mungkin pekerjaan tersebut kurang. Jadi saya tak naklah jadi saya matikanlah cita-cita saya. Jadi saya rasa sayang kita tak boleh lahirkan anak murid ataupun pelajar yang sedemikian rupa. Betul. Soalan yang seterusnya, selain kecemerlangan akademik, sejauh manakah kementerian memberi penekanan kepada pembangunan sasiah dan kepimpinan mahasiswa? Kepimpinan sasiah semuanya datang daripada selalunya sistem, kalau bagi saya, pendidikan tidak formal. Ya, kita boleh ajar secara formal. Kita ada kelas-kelas dan mata pelajaran yang berkaitan. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana ianya harus lebih dekat dengan pembentukan identiti yang bersifat natural, semula jadi. Dia bukannya pembentukan identiti ataupun sikap yang dipaksa menerusi mata pelajaran. Itu masalahnya. Jadi nak melahirkan golongan mahasiswa, anak murid, pelajar, mahasiswa yang ada kepimpinan, ada kualiti, ada sasiah diri yang tinggi. Dia tidak terhad hanya kepada apa yang kita wujudkan secara sistemik, tapi juga kepada pengalaman yang dibentuk di luar. Jadi anak murid dan pelajar sebenarnya dia boleh dapat jadi yang kita sebut dari sasiah yang bagus, dan kepimpinan tersebut boleh dibentuk selain daripada program-program yang kita susun, dia juga dibentuk menerusi inisiatif sendiri dan juga pergaulan harian mereka. Sebab itu tanggungjawab kita lebih daripada sekadar memperkenalkan program, tapi juga mempelbagaikan persekitaran satu-satu mahasiswa agar mereka ada interaksi yang lebih luas. Ada interaksi, maka dia akan ada perbandingan dan juga percambahan perspektif. Bila ada percambahan perspektif, dia akan pandai menguruskan perbezaan dan diri. Dia juga pandai menilai satu-satu konflik. Itulah yang melahirkan seorang pemimpin. Jadi, yang terakhir, apakah pesanan YB kepada pelajar yang sedang menuntut di institusi pengajian tinggi dan juga kepada mereka yang bakal melanjutkan pelajaran? Pada yang sedang melanjutkan pelajaran, itu sekali kita harus letak kesedaran bahawa dalam kita menggapai
segulung ijazah, Betul. kita juga sebenarnya sedang diuji dengan pembentukan karakter diri, identiti, kepimpinan, sasiah dan sebagainya. Jadi manfaatkanlah semua 3 ke 4 tahun di kampus itu Betul. untuk bentuk diri sendiri menjadi yang seorang individu ataupun anggota masyarakat yang ada keterampilan. Faham. Yang kedua, untuk bakal-bakal Pengajian. mahasiswa, Mahasiswa, betul. masuk puteri dan rakan-rakan yang lain, pastikan bahawa ambil sebanyak mungkin ilmu yang diajar di sekolah, tapi jangan hanya terhad di bilik darjah, di luar bilik darjah juga terus belajar. Baiklah. Baiklah, terima kasih atas perkongsian YB tadi. Semoga kita berjumpa lagi dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih.